Alamak, harga emas mahal sangat lah. Jangan risau, perak akan ada. Tahukah anda, harga perak hari ini sebenarnya sangat-sangat murah. Menurut pandangan pakar, ada beberapa sebab kenapa harga perak sebenarnya sangat undervalue sekarang. Tapi saya nak sentuh dua benda je. Yang pertama adalah nisbah emas kepada perak. Hari ini, harga emas adalah RM468 1 gram. Harga perak pula RM5.58 1 gram. Maknanya, 1 gram emas bersamaan dengan 83 gram perak. Sedangkan, zaman mak ayah kita dulu, 1 gram emas pernah mencecah 15 gram perak. Tak payah pergi mak ayah lah, tahun 2011, harga 1 gram emas hampir-hampir menyamai 30 gram perak. Kalau kita bawa nisbah 1 kepada 30 ni kepada hari ni, harga perak sepatutnya mencecah RM15. Maknanya, harga sekarang 3 kali ganda lebih murah. Kalau kita nak lebih optimistik, dalam Islam, 1 gram emas bersamaan dengan 7 gram perak. Sebab, orang yang ada 85 gram emas dikira sebagai orang kaya dan dia wajib bayar zakat. Manakala orang yang ada 595 gram perak, dia juga dikira kaya dan dia wajib bayar zakat. 1:7. Kalau kita kembali kepada nisbah ni, kita akan sangat-sangat beruntung menyimpan perak. Itu sebab yang pertama kenapa harga perak sebenarnya sangat-sangat murah. Sebab yang kedua adalah, sepanjang sejarah emas dan perak, apabila harga emas jatuh sedikit, harga perak akan jatuh lebih banyak. Apabila harga emas naik sedikit, harga perak akan naik lebih banyak. Sedangkan hari ini, harga emas telah memecah rekod harga tertinggi. Telah naik begitu banyak. Tetapi harga perak masih lagi terkedek-kedek di bawah. Belum lagi memecah rekod harga tertinggi perak sebelum ni. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan rasa harga emas sudah terlalu mahal, nombor satu, ingat, harga emas memang tak pernah murah. Harga emas akan terus mencecah RM500, RM600, RM700 1 gram. Dan waktu tu kita akan kata hari ni 468 murah sangat. Tapi kalau tuan-puan masih rasa tak logik lah harga emas sekarang, aku tak nak beli emas, belilah perak. Sebab harga perak memang sangat-sangat murah sekarang. Dan ingat, kalau nak beli perak dekat Malaysia ni, belilah jenama Public Gold. Sebab apa? Public Gold adalah satu-satunya syarikat yang menjamin untuk beli balik perak mereka, walaupun kemek, patah ataupun rosak. Walaupun sijil ketulinan, walaupun resit semua dah hilang, Public Gold tetap jamin untuk beli balik perak ni. Dan kalau kita terdesak nak pakai duit, kita boleh pajakkan perak kita dengan arwahnu milik Public Gold, iaitu Koperasi Dagang Emas. Sebab tuan-puan, kalau kita nak pakai duit, tak ada tempat nak terima perak ni sebagai barang gadaian. Public Gold je. Jadi kalau tuan-puan nak beli perak Public Gold ataupun emas Public Gold, hubungilah saya. Saya akan bantu tuan-puan untuk beli dengan cara yang paling berbaloi. Itu sahaja. Assalamualaikum.